What up awesome sempoi? Guys, hari ni saya nak bawa korang kita jalan-jalan, kita tengok view suasana kebun durian Raja Kunyit original Tanah Merah, Kelantan. Okey, sedikit fakta untuk anda Durian Raja Kunyit dengan durian Musang King adalah merupakan jenis variety durian yang sama tau. Yang mana telah didaftarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Durian Raja Kunyit ataupun Musang King dengan nama dan nombor pendaftarannya D197. So Raja Kunyit, Durian Kunyit, Musang King sama. Sedikit fakta tentang D197 ni, yang mana induk asalnya dijumpai, ditanam sekitar 50-an, 60-an macam tu, di satu daerah di Tanah Merah. Kemudian pada era 70-an, 80-an, benih durian kunyit ni dibawa ke Gua Musang. Manakala pada tahun 1990-an ada seorang pekebun Cina daripada Raub Pahang datang ke Gua Musang, membawa balik benih durian kunyit untuk ditanam secara komersial sehingga hari inilah. So durian Musang King yang korang makan hari ni merupakan dia dah kira macam migrasi lah. Durian migrasi daripada Tanah Merah, Kelantan. Tapi hari ni saya dipelawa oleh Abang Long Raja Kunyit Tanah Merah untuk melihat sendiri kebun beliau yang mana ada antara pokoknya yang berusia dah pun melebihi 33 tahun. So dia punya rasa pure. Durian kunyit asli Tanah Merah. So hari ni walaupun perjalanan saya untuk ke Tanah Merah ni mengambil masa lebih kurang 5 hingga 6 jam, tapi tak apa, demi Raja Kunyit, demi Abang Long Raja Kunyit, saya akan sampai ke dusun beliau. Saksikan sampai habis. Awesome sempoi. Guys, sekarang ni saya menuju ke tempat yang kita maksudkan. Daripada jalan besar nak masuk ke tempat tu lebih kurang setengah jam. Dan seperti yang anda boleh tengok, kiri kanan penuh dengan kelapa sawit Guys, daripada jalan kelapa sawit tadi, kita akan menempuhi pokok-pokok getah kiri dan kanan ni sebelum sampai ke Kuala Tiga. Ini dia guys, suasana kampung Kuala Tiga. Ini saya tak tahulah ni rumah, banyak rumah macam ni. Selepas selesai perumahan tadi, kita kembali masuk jalan kelapa sawit. Wah, guys, view yang sangat menakjubkan dengan cahaya matahari dibayangi daun-daun pokok kelapa sawit.
Dia punya jambatan kecil gila, geng. Ngam-ngam muat satu kereta. Okay guys, kita dah sampai. Jom kita jumpa dengan dia punya toke kebun. Assalamualaikum. Jauh 5 jam perjalanan. Allah. Sihat. Sihat. Sihat alhamdulillah. Handsome, segak. Kacak guys. Jom kita lagi. Nak pergi mana? Lagi dari kebun Raja Kunyit. Mantap. Ini banyak sedap juga. Tunggu banyak sedap juga. Jadi banyak pilih ya. Buat tak sama belakang. Ya. Tu duri dagun tu, ni duri dagun ni. Sebabnya banyak pokok. Dia 130 pokok. Tolong aku ni budak 45 pokok lah. Dia ada tengok gitulah. Dia rasa dia tu berlain tapi sedap. Duri apa ni? Duri kapung kahwin. Kampung kahwin. Kita capur belakang. Tu dituk kita capur, anak kunyit kita capur. Duri mah kita capur. Kita suruh pakat rasa belakang. Ini capur dalam ni cari mana? Iya. Sebab tu kita buat harga 35 ya tu 10 kilo tu kita nak berkongsi rezeki dengan semua. So pakat rasa belakang. Tu siapa-siapa masuk elah tu tengok kuning. Kita kasih rezeki dia tu. Kita suruh pakat rasa. Kalau nak buat harga besar tu tak ada harga ni. Guys, ini dia abang kita daripada Tumpat, Kelantan guys. Berapa jam mari sini bang? Bukan main hari sejam lebih kak. Sejam lebih guys. Semata-mata nak dapatkan durian daripada Tanah Merah. Okay guys, kita dah sampai di Kampung Kuala 3, Tanah Merah, Kelantan. Bukan saat ni ada Kampung Store nama. Kampung Airo, Kuala 3. Kampung Airo, Kuala 3, daerah Tanah Merah, Kelantan. So, seperti yang anda nampak suasana ini durian kampung kahwin guys. Tapi tak apa, lepas ni kita akan cuba tengok macam mana keadaan, macam mana rasa kampung kahwin. Kita bandingkan dengan durian Raja Kunyit. Raja Kunyit ya. Berapa lama kita nak masuk kebun ni? Dalam 6 minit lah. Lebih kurang 5 minit hingga 6 minit guys. So you guys jom kita saksikan suasana Kampung Aira. Ejaan? Aira Kuala 3. First time saya sapa ni dah. Setengah jam juga nak masuk daripada jalan besar saat ni sapa sini. Beres, jom kita masuk kebun. Awesome, standby. Ini dia geng tempatnya. Pagar dikunci. Guys, kita dah sampai kebun Abang Long. Lama saya tak rasa suasana kebun macam ni. Yang mana boleh saya simpulkan dia merupakan kawasan yang berbukit sebenarnya. Buah rambutan pun ada guys. Nampak tak? Keluasan kebun ni guys, berapa Abel Long? 10 hektar. 10
10 hektar. Ada pokok 130 pokok. Usia pokok 33 tahun. 33 tahun guys. Seperti yang korang nampak ni pokok durian ni. Nampak tak? Jadi masuk dalam itu 10 hektar ni. Ya betul. 10 hektar. Uish. Wah. Lepas tu kena pergi ngutik hari-hari? Ya. Berapa kali sehari ngutik? 4 kali. 4 kali sehari? Pagi, tengah hari, petang, maghrib. Tapi kalau buah betul-betul yang betul-betul banyak sekali pun tidur dalam ni ya. Memang jagalah, memang tak tidur lah. Ya. Jaga dalam ni. Curi ya? Ada juga. Ada. Awal-awal tu ada, tapi setakat ni tak ada. Ni guys, ni dia durian yang dah dikutip. Durian ke apa ni long? Raja kunyit. Ni belakang ni? Iya. Oh dia ada juga kecil ni. Ni hak kahwin. Mana? Ni hak kahwin dua. Kahwin ni kita tak tahulah dia kahwin dengan apa. Ni anak kunyit. Anak kunyit. Anak kunyit. Kalau nak tengok isi boleh. Tak ada masalah. Ni kunyit. Raja kunyit Raja kunyit. D197 ni. Betul. Guys. Takar baru lagi. Fresh. Getah lagi geng. Subhanallah. Ni kalau kira gerik ni B. Ni B. 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 Kalau gerik kalau kira jual belong gerik A berapa B berapa? Okey, kalau untuk tahun ni Lun jual grade A 30. Sebab buah banyak sangat. Sepanjang tahun lepas Lun jual harga 45 je. Grade A. Grade A plus. A pula ni. A plus. Buah bulak comel boleh. Buah comel gote 3 kilo ke atas. 3 kilo. 3 kilo ke atas sampai 3.5 ke atas. Baik. Nak kita tengok takut ada hak boleh ngutik kau tak ada ni masa ni. Takut ada. Ada kalau ya, mencari. Kita kena pergi cari. Oh dah pergi? Jom. Pergi. Jalan lah? Nak pergi motor boleh? Tak tahu. Kalau pergi kau jalan kau motor? Pergi dengan motor. Oh dah motor? Boleh. Weh, kau payah? Boleh lah. Boleh. Kita tengok geng. Kita tengok. Kita saya nak cuba suasana pergi kutik duri gitu. Dah. Luah kebun dia. Banyak gitu. Ulah duri apa? Allah ni banyak. Cek-cek. Tapi pokok tinggi lah. Ni saya tengok. Ada kak 20 butir. Ni dekat rendah ni. Okay guys, kita lah ni naik motor. Kena nyari je saya mau. Kena tengok lah. Ada rezeki. Pasal baru ngutik lah. Lagi sampai hujung lah. Long kita sampai hujung kan ngutik eh? Sampai hujung. Pokok saja yang raja kunyit sini. Ni? Pokok ni semua. Tengok guys, suasana kebun geng. Mana kalau lalu jalan ni kita nak tahu mana kau nampak? Kena cari spot. Oh, kena ngejar le kaki lah. Wah. Tu guys, pokok raja kunyit. Kita cari tengok pokok ada. Beginilah kehidupan seorang pekebun durian. 4 kali sehari. Alhamdulillah ada. Ada sebiji guys. Beginilah.
Nampak geng? Bismillah. Oh. Masih fresh. Siap ada kenggol lagi ni. Oh. Nampak oh. Siap kenggol lagi ni. Ni dia pokoknya. Wah, tinggi. Rezeki guys, dapat raja kunyit fresh. Penuh kenggol. Teh kenggol. Oh, padahal baju. Kawasan ni tak ada dah. Dia tinggal dah 4 hari lagi untuk habis raja kunyit. Ya, Ya, 4 hari lagi tak ada dah. Dia tinggal 5 pokok sahaja ni. 5 pokok. 5 pokok yang Oh, lain tu maksudnya gugur habis dah. gugur ada. Oh. Sebelah tu buah pedap banyak masuk. Di sini dah belum tidur. Belum tidur sini? Ya. Geng. Dia ada. Pondok dia, geng. Memang tidur sini siap malam? Ini tak tidur jaga. Tak tidur? Tak, jaga. Oh, ni guys. Pondok dia berjaga, geng. Ni Habis semua. sepatutnya ada buah ni. Sepatut dia sepokok 200-300 butir. Satu. Pokok. Oh. Dia ada pokok alik atas tu, dia ada lagi untuk 4 pokok, nanti kita pergi sana. 4 pokok hak tak ada lagi kau? Masih tinggal lagi dalam 40 butir atau 50 butir. Ha. Raja kunyit, geng. Dalam kebun ni cempedak, durian lagi, buah-buah, rambutan. Lepas tu ada buah setor. Manggis, okey? Okey. Lepas tu ada buah petah. Oh, petang pun ada kak? Petah ada. Okey. Lepas tu ada dokong, ada duku. Oh, banyak. Pisek dah. Okay, kalau anda tengok kat sini ada lagi yang belum gugur. Ni ngujung ke kita ni? Siapa tu? Ujung. Hmm. Ujung dah. Tak ada habis dah nu durian tu. Tak ada. Licin. Ujung untuk raja kunyit. Kampung kahwin duduk mana? Kampung kahwin. Salah satu. Oh ni, oh banyak lagi ni. Ini salah satu. Kampung kahwin. Nampak. Oh, ni apa dah ni? Nampak dah? Tu nampak tu buah banyak lagi tu. Kampung kahwin tapi dia punya isi kuning. Dia panggil durian Nuriah. Saya bawa. Ada? Ada putih. Nak tengok isi dia. Ni ke? Oh, tinggi tu. Atas. Tinggi kan? Tinggi. Cuba buka isi kampung kahwin tengok. Kita tengok kampung kahwin Kuala 3 punya barang. Ada habis dah ni. Tak ada habis dah. Ujung musim. Ya start musim bulan? Bulan ni. Bulan ni? Ni apa 7 gitu ya? Ni dia ada rosak sikit. Oh. Ada rosak. Panah lagi. Dia guys. Saya ada pengalaman makan dia dalam kebun ni memang dia panas. Di sini dia kadang-kadang dia suam, kadang-kadang dia panas. Tu tandanya fresh tu. Ni guys. Kampung kahwin. Kampung kahwin. Serah dulu. Bismillah. Dia punya bau pun jahat dah ni. Kuat bau dia. Kampung kahwin. Bismillahirrahmanirrahim.
Manis tak Mum? Manis bagi ni. Rasa. Bagi fresh dari kebun. Okey, ni rasa. Gitu dah. Boleh? Boleh je, tak Boleh. masalah. Habis. Bagi fresh. Jadi hok long jual ni hok mari tidak Kelantan saja lah. Tidak Kelantan. Hmm. Pulau Pinang mari, KL mari, Selangor mari, Kedah pun mari. Mari pun mari. Semata-mata nak makan raja kunyit dengan durian kapur kawing. Yang fresh daripada kebun lah. Dia kalau dia kapung dia akan belengah sikit. Dia akan belengah sikit deh. Bismillah. Tapi isi dia manis. Ada peminat kapung bang. Sedap. Dia tak rasa raja kunyit lagi tu. Tapi pengalaman yang betak lah. Apabila kita masuk kebun, Betul. kita kena makan hak biasa dulu. Betul. Memang. Memang kena makan hak biasa dulu. Kena makan hak biasa dulu si awak. Sebab apa? 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas saya buat vlog gini juga. Saya masuk kebun di Linga, Kuala Terengganu bersama dengan Nuaket dan juga Fizi Tisistik. Saya masuk kebun tu saya pergi behel museking lalu. Jadi apabila kita rasa udah merah air jadi tak sedap. Jadi nak kau museking. Betul. So sebab tu bila long for kapur kahwin ni saya on selalu deh. Saya tak makan kunyit lagi. Pasal saya takut bila saya makan kunyit, takut ni berasa tak sedap pula. Betul. Lepas tu long tak serah. Wah. Oi, kalau long terah tak cukup. Tak cukup deh. Tak cukup. Okey. Ni dia guys, kampung kahwin Kuala 3. Kampung Aira. Isi comel. Pekak molek. Bismillah. Ni kita tak payah makan lah sebab dia ada rosak dah. Okey. Manis. Istilah dia, saya boleh kata walaupun kampung, durian kampung tapi manis. Isi agak tebal juga lah. Bismillah. Makan dalam kebun bunyi apa ni? Saya tak tahulah bunyi binatang apa ni. Tapi sedap lah suasana dia ni. Tenang. Tak ada bunyi kereta motor. Bunyi unggas ke apa panggil ni? Tak putih bunyi ni. Sambil makan durian fresh. Lagu mana rasa? Okey. Walaupun kampung puas hati. Puas hati Walaupun kampung. So you guys, kampung kahwin ada lagi musim dia banyak lagi. Banyak lagi. Walaupun kecil dia. Tengok bagi kualiti dia. Tu. Kualiti. Puak lalu. Puak. Geng. Allah. Halus ya tu. Halus ya. Tapi durian apa panggil? Kita letak durian kunyit noriah. Durian kunyit noriah. Durian kahwin noriah lah kata. Comel. Bagai comel. Bismillahirrahmanirrahim. Ni 10 kilo 35 ya. 10 kilo 35 ya? 35 ya. Boleh jual. Boleh beli dos emang. 10 kilo 35 ya. Nak cari mana? Daripada saya awak beli durian kapung hok isi putih tawar ebel kadang-kadang deh. Hok ni boleh beli dak 10 kilo 10 kilo 35 ya. 10 kilo 35 ya. Boleh rasa belako, boleh makan belako. Allahu akbar. Bismillah. Bagai memang sedap. Sedap. Puas hati. Kayu atu durian pula. Pada maring baru makan durian. Berapa ke? Tu dia.
Tengok warna dia. Bismillah. Baru durian kapung ni. Oh, dari kampung. Dah lah. Okay, let's go. Ini dia kapal kahwin belakang ni. Dia kapal kahwin belakang. Ni. Oh tu banyak lagi buah ni. Kalau durian kapung dia siapa habis boleh apa ni? Lagi boleh ni. Boleh tujuh ni. Boleh. Banyak lagi saya awak. Tu kau makan dalam kampung lah. Mati. Ada spot. Oh tu parking. Lain rasa? Lain asal. Lain eh? Lain. Kita kena jalan. Kau ni nak pergi kau? Lagi ke Raja Kunyit. Raja kau. Oh rendah ayok ni. Ni kapal ni? Banyak ke demo kapung? Ni kapal kahwin. Allah rendah. Ni saya awak. Alah lah. Boleh ambil gitu ya? Maknanya kalau tak lu lagi ni dia tak masak tak? Ada lagi. Mekar ni. Mekar lagi. Oh, comel. Apa pun bolak molek. Lawa wadi. Oh. Ini salah satu pokok dia kena ribuk. Mana? Taulpah memang kuat sangat. Oh, Tapi jadi alhamdulillah lagi dia masih berbuah lagi dalam keadaan segar lagi. ya. Jadi kotak gitu. Kotak. Basah. Dia tak masuk dalam kebun tu. U-turn lah, U-turn. U-turn balik. Ya betul. Dia kat U-turn balik. Jadi masuk dalam kebun lah. Tinggi guys pokok dia. Banyak lagi buah. Dia pokok pak sesi untuk nak putih balik, insya-Allah dia akan lurus. Ni salah satunya pokok, nama buah dia pokok majek. Isidore. Pokok majek. Majek. Walaupun buah dia tak berapa nak besar, tapi kualiti dia memang terbaik. Ya. Oh, panjang molek. Salah satu Jumpa pula tu majek dia tak boleh rasa majek. ada atas. Ada? atas meja. Oh, ada. Dia orang baru kutip sana. Ada. Dia orang situ. Ni buah boleh lurus lagi. Anak kunyit pun ada. Ini salah satu. Oh, ni manja buah dia. Oh, buah manja. Panjang. Tapi tak lurus lagi ni. Hati-hati kunyit atas. Takut dia lurus bila-bila masuk. Saya pun nampak buah yang manja. Pecah. Nanti saya tengok mana. Buah dia panjang bukan bulat. Oh, tu.
Nak rasa anak kunyit. Oh. Ni dulu ah. Ni dulu. Oh. Boleh. Long panggil apa ni? Mak Jack. Oh, Mak Jack ni pasalnya sempena nama cikgu tak? Cikgu Long. Cikgu dia ni memang berahi durian ni, pokok ni. Berahi sungguh nah. Dia tak say hal lain. Tak say pokok lain. Jadi Long namakan durian Mak Jack. Mak Jack. Mari fresh. Isi dia tidak kuning mana. Tapi tengok kau keduk dia tu, siawak. Mari. Ni dah, mari. Durian Mak Jack. Durian Mak Jack. Bismillahirrahmanirrahim. Peh apa you suka? Kapur kawing. Kapung kawin. Dia ada pahit sikit. Dia ada pahit-pahit sikit. Nak ala kau museki. Rik boleh bagi berapa? Setara museki 10/10. 10/10 saya awak. Manis ada, lemuk ada. Ya kalau museki dia pahit ujung. Awal-awal tu kita gak dia pahit dah. Mari jadi Jadi. Walaupun dia kecil. Jadi saya buat. Tak mana? tak apa. Hah? Situ. Tekong ah? Lepas situ. Oh, makan dalam kebun itulah dia. Pium. Ini dah saya buat. Kapung kawin tapi dia ada ala-ala musang sikit. Musang ni dia manis, dia pahit ujung. Tapi hak ni kita masuk mulut tu pahit hari lalu dah. Bismillah. Saya suka pahit. Ada orang tak suka lah. Ada orang dia nak manis, yang manis, lemuk. Macam apa tak lebih kepada nak kau pahit. Ini salah satunya buah yang terakhir. Betul-betul pahit. Oh, ni. Ni memang betul-betul pahit. Tu buah ngelah. Buah ngelah di pohon tu. Ngelah di pohon tu. Gapo ni? Durian gapo? Raja kunyit. Raja kunyit. Raja kunyit. Oh, tapi pohon tu je pahit. Pahit. Bismillah. Dia pahit lah tu. Peminat durian dia tahu lah. Kita tak boleh nak menipu. Bila kita rasa. Dia cabar saya, dia kata kalau betul-betul peminat saya, dia kata habis. 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 Oh. Garanti habis ni. Topak lagi. Raja lagi. Akan tetapi apabila kita ni ada anak bini, ada mak pok dah. Jadi kita kena ingat atek. Kita kelik, kita makan kebun sedap-sedap ni kita bawa balik atek ke anak bini kita. Biar boleh rasa sikit-sikit sore. Gitu. Bismillah. Saya suka lah pahit dia. Pahit dia jahat. Pahit dia tu. Ni mak dia tu. Tak boleh nak royak. Sedap. Awak pun mesti weh ya tak kau puah. Puah dah boleh kata. Puah tak? Puah dah. Tak boleh nak royak. Tapi makan. 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 Bagi sedap. Ini dia guys, Raja Kunyit ni. Dia adalah induk, merupakan induk kepada museking saya awak. Museking tu yang mari daripada ni lah. Variasi daripada Raja Kunyit Tanah Merah. Pasalnya museking ni dia sudah apa ya? Macam pekebun Cina tu dia ambil
tunas daripada ataupun benih daripada Gua Musi ataupun Tanah Merah ni dia pergi tanam di Rauk, di Segamak, di Muar. Tapi saya rasa lah tak boleh lawan kunyit. Saya tak makan lagi kunyit ni. Saya tak tahu setahu mana kunyit ni. Saya tak makan lagi. Baru duk makan kawing baru. Tapi hak ni pun hati dah. Abang tak tahu apa cikgu awak suka. Mungkin selera dia tu supong abang tak. Kita suka hak pahit. Ada saat ni, hari saat ni telefon saya ni. Ajak main nemeh dia ada kerja. Dia kata family dia suka hak manis. Dia tak si pahit. Ada juga. Dia kata kalau pahit tak si lalu. Dia nak pahit dia hujung-hujung. Tu sikit-sikit tu ada. Tapi abang tak nak ke pahit. Betul. Selera masing-masing. Selera masing-masing. Kita tak boleh nak menafikan benda tu. Hak ni memang puak tu ya pahit lalu dah. Kena dengan selera. Kena. Bismillah. Walaupun barang ni dia kecil tapi Jadi saya awak hak mana nak kalau nak learning boleh. tak ada lagi ke? Ada. Esok masih open lagi. Dan yang seterusnya. Boleh. Tak ada masalah. Ni pun salah satu kita masuk juga. Hak 10 kilo 35 ya. Ya. Ni hak pahit abang tak makan ni masuk ada 10 kilo 35 ya. Cari mana? Walaupun kapur kahwin tapi isi puas hati, rasa puas hati. Bukan kapur bodoh ni, kapur jadi kapur bodoh ni, kapur jadi ni panggil. Tak ada dah ni. Ada satu lagi. Bismillah. Pahit dia jahat. Siapa-siapa suka durian pahit sama selera dengan saya. Okey, tak ada. Mana ada biasa? Okey, hak ni. Hak ni anak kunyit. Kita letak nama kunyit lah. Anak kunyit. Okey, jom. Kenapa dia anak kunyit? Dia apa? Kahwin dah lah. Dia kahwin juga tapi kita lagi anak kunyit ni dia macam super rasa kunyit juga. Tapi kita suruh abang tak tera juga. Lagu mana rasa dia? Okey, baik. Okey, alright. Bagi fresh dah. Okey. Tupah tak ada dah. Tak ada rasa tupah. Bagi tak lupa lagi. Tupah. Tak lagi. Kenapa panggil king apa? Terpaking. Tupah king saya awak. Tupah hong situ. Sakit tu. Tahun lepas banyak. Okay, dia sakit. Okey. Bagai fresh. Nak bokor payah. Hak ni salah satu juga. 10 kilo 35 ya. Nak cari mana? Anak kunyit. Ya. Mekah sikit kau. Kau jalan dah. Cabai cek. Betul dah. Jalan dah masuk dah ni. Betul dah. Gini ni. Iyalah, terang. Kasar. Pecah isi dia. Isi dia pecah tengok tapi besar solah. Besar. 4 jari. Anak kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas selera. Ya Allah. Tapi tak boleh lawan dengan majik lah kalau bagi long. Majik dah pahit. Dia ada kat pahit? Ada. Dia lebih kepada creamy. Dia lebih kepada berkrim. Awak kekeh tu, rasa penuh dalam mulut. Dia berkrim. Nak kata dia tidak manis mana. Macam Makcik ni manis. Manis pada ni. Kau ni dia rasa berkrim. Lekat tekak ni. Walaupun kita terledah ni kita akan berasa lagi. Dia punya getah-getah dia. Tak. Anak kunyit. Anak kunyit.
Lain pokok, lain rasa dia. Itulah dia kelebihan mari kebun saya buat. Jadi ke mana-mana nak dah. Boleh lagi dah. Awak tengok tak saya pin dah TikTok Abang Long Raja Kunyit saya awak dah. Awak boleh DM situ lah. Macam mana nak beli. Pasal orang mari beli ni bukan Kelantan saja. Daripada Penang, daripada Selangor pun ada. Semata-mata nak rasa Raja Kunyit. Anak kunyit dia berlemak. Dia tidak manis. Manis ada tapi tidak macam saat ni. Habis. Oh, habis. Pelik apa bismillah. Dia penuh dia rasa dia. Penuh. Supermarket tadi dia manis, dia pahit. Pahit. Hak ni dia pahit tapi dia berkrim penuh. Lemak molek. Berlemak. Letak tekak ah. Teh putih. Dah, ni ya. TikTok saya pergi tu, awak tengok. Macam mana awak nak beli? Macam mana awak nak beli? Okey, so siapa-siapa nak beli terus pergi DM Abelur Raja Kunyit, terus DM dekat Wasabi. Ada link situ dekat Wasabi tu, ada. Pergi di profile je. Mana kau wasabi? Kat Wasabi, orang akan terus DM situ. Tapi kena mari tak? Kena walk in dekat rumah lah. Kena mari. Kena mari. Memang tak open COD lah, tak open. Dijamin bagi fresh sentiasa lah sebab kita sehari 4 kali. Ni dia ada itu sikit. Tu. Kurang sikit. Kita lah ambil ni. Tak boleh makan kau? Boleh. Makin tebal lah. Creamy! Baru betul. Hatu tu ye. Baru kita percaya. Tu. Habis tak boleh je nak makan ikut-ikut rekat tu. Saya awak nak manis berkerim dia. Udah merah. Kalau nak creamy, isi tebal, black tong. Black tong ni tidak manis mana. Okay guys, ni kunyit. Raja Kunyit. Raja Kunyit guys. Kuala 3, Tanah Merah Kelantan. Katanya pohon ni buah dia agak pahit dah. Raja Kunyit kalau saya awak nampak dia pun macam museking dia berbintang bawah dah. Nampak bintang 5. Ni kata long dia buah yang pokok yang paling Pahit lah. pahit. Ini buah mengujung. Okay. Kita tengok kunyit Kuala 3. Buah terakhir. Apa dah dia punya kalah. Masya Allah. Dekat sini. Allah, sinar molek barang. Berkelak. Terah? Sila. Biar tak terang dulu. Ai, Mekah tu. Bagi ngujung. Ya. Ni dah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, dia punya pekak. Subhanallah. Isi tak kat betul. Bagaimana Rik? Cuba bagi tahu berapa Rik. Ni. Daripada berapa bitel? Daripada 1 sampai 10. 100 bitel. Betul tak lu ayat pahit ni? Masya Allah. Allah pekak ni. Pekak sebab dia punya rasa tu pekat.
Sedap eh. Tak nak tanpa kata-kata. Hanya peminat durian saja yang tahu gapo keinginannya dia. Awak nak durian yang lagu mana? Manis, creamy, Betul. pahit. Macam saya prefer pahit. Jadi ini Allah. Memang kena lah. Ui. Rasa. Hak ni kita boleh katanya kebanyakan Melayu dia tak suka hak pahit lagu ni. Jujur nak kata. Sebab pokok dia ada 3 pokok saja. Ni? Hak pahit lagu ni. Kebanyakan jenis orang suka berkrim, lemuk, pahit ujung-ujung lah. Masya Allah. Ini adalah durian tersedap lah. Alhamdulillah. Saya pernah makan. Antara Musa King, saya pernah makan sebelum ni. Blackthorn ke tak boleh lawan. Memang tak boleh lawan. Tiada tandingan saya awak. Raja Kunyit Kuala 3 Tanah Merah. Tempat asal usul original D197. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok tua 33 tahun baru memang pial. Masya Allah. Saya nak makan. Saya kan. Allahu Akbar. Allah Rabbi ta'ala. Saya awak kena beli lah. Mai cari dulu. Dia tak boleh nak kata gapo. Memang sedap. Kalau kita royak dengan mulut, orang tak percaya. Jujur. Kena mai rasa. Kena mai rasa, kena mai rasa. Kena mai Bawa rasa tahu sendiri. tahu mana saya kata sedap. Kena mai rasa sendiri. Lagu mana rasanya? Saya nak royak. Tak nak royak. Tanpa kata-kata. Kalau awak makan musekin tu, awak kata sedap tak? Saya boleh letak ni 2 hingga 3 kali. Sedapnya. Lagi sedap pada musim. Alhamdulillah. Dia punya berlemuk, dia punya pahit, dia punya manis. Cukup rasa sekali rasa. Ginilah kalau air, tebeng tu kau. Kalau air Nescafe Bank tu, air Nescafe Bank kau. Awak bebas diri ya. Allah. Masya Allah. Subhanallah. Pohon mana ni? Awak pahit ni? Pohon mana? Di mana? Dia atas sekali. Atas sekali sebelum nak sampai basah tadi sebelah kiri. Pokok besar sekali. Ni buah terakhir. Tak ada dah pohon, tak ada. Ada buah terakhir. Saat ni baru dari pukul 2 lu ambil. Buah terakhir. Dan lu tahu penggemar pahit ada. Saya berasa nak makan. Sungguh. Saya berasa ni ayat sungguh ni dah. Saya berasa saya nak suruh anak bini mak abang tak terah ni. Boleh. Oh ni. Boleh sipai lagi ah? Boleh sipai. Tapi lu boleh kata Dia tak support ni dengan orang lain tak? Tak, dia tak serupa. Dia tak serupa. Ui. Aku pergi bahar 2 ulah dah. Lu boleh kita sipai. Tak support tak Dak. tak sama. Tak sama. Gila jahat ni bah. Nak ni tak sama. Dalam tak ada dah. Tak ada dah. Ada 3 ulah lagi. Saya nak suruh retin saya terang. Betapa jahatnya lah pokok ni. Memang tak baik lah. Tahun depan pula ni. Tahun depan pula. Tahun ni berapa putih agak-agak. Ni dekat 400 juga. 400 putih dah. 400. Kalau dia jauh sedap. Pada aku beli berkali aku terhan ni. Ada supik ke? Ada nanti. Ada? Ada. Sedap ni be. Habis tak tepi. Sedap. Sedap. Allahu akbar. Kita tengok kunyit lain pula. Okey. Ni tu hak blue band ni tak boleh. Kunyit kau ni. Aku ni juga tak apa. Punah ni. Tu rosak. Gosok lain mesti boleh pakai. Boleh? Oh. Akak. Okey. Masya Allah. Lekat tekuk. Lekat memang dah lekat. Rasa ni. Tak turun.
Allah ni kalah. Allah. Subhanallah. Bagi. Tengok kelak. Masya Allah. Kalah dia. Kalau kita tengok berdasarkan pengalaman apa tak, warna dia nak pergi ke musang sikit lah. Kuning-kuning. Ini rosak kita tak tepi. Hak saat ni yo mula-mula pergi tu dia rasa macam Mekah. Tapi Betul. bila kita puak tu, Allah kreminya. Memang pokok dia Mekah. Style kita tengok dia Mekah. Saya tengok. Nak tahu bagai premium ni, bagai premium grade A pelah ni. Dia isi ni dia tidak akan bonok di putih. Tengok nampak. Betul. Ha tu. Reality. Bismillah. 197 dah. 197. Nama yang didaftarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Kalau Blackton tu dia D200 saya awak. Ini pokok lain pula deh. Cuba rasa. Comfort tadi lah. Bawah sikit. Ha. Tapi dia manis. Dia manis. Bawah sikit pada hak ni. Sedap juga. Tapi piau hak tu lagi. Oh, ni gila ni. Hak ni rebut terama. Oh, gila ni weh. Terama. Hak ni sedap juga. Tapi dia tidaklah sejahat hak ni. Hak ni pun sedap. Tengok. Mana lekat? Isi tak lekat di butir. Dia tak bol tak. Allah Akbar. Sedap juga tapi yang mana? Yang lebih kepada manis ni. Penggemar durian wajib lah. Wajib. Marilah. Sekali seumur hidup tak apa dah awak mari baru ngambil long. Dia jual tidak mahal pun si awak. Durian premium begini. Ni kalau zaman-zaman 2018, 2017 ni saya garanti boleh jual dengan harga 120 riyal sekilo ni. Baru Ni. tengah panas masa tu. Makan dong. Uish. Eh? Long puah dah. Hari ni ala habis long nak suruh habis tak mana. So rasa tu ye. Long ni lagu mana? Berlainan pokok dan berlainan rasa dia ada. Putih kepek. Subhanallah. Hei. Warna, tengok warna tahu dah. Masya Allah. Allah besar-besar pula. Ni kalau bulat gini ni grade ke apa ni tahu ni? Ni. B. B ni tahu ni? Grade B. B berapa? Jual? B jual harga 25 sahaja sekilo. 25 ya sekilo saja saya. Berbaloi dengan kualiti. Kualiti dia. Durian alik sia tak sedap tahu ni. Tak payah lawan. Betul tak? Betul? Durian Indonesia tak payah lawan. Dia kokok mana pun durian Malaysia. Dan hak paling-paling lokasi paling strategik ni Tanah Merah saya awak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang ke tanya, pokok berapa usia dia? Hak long ni 33 tahun, pokok tua. 33 tahun. Lagi tua, lagi piau. Lagi sedap. Lagi kick orang kata. Padai saya rasa dengan harga 25 ya. Tak padai ah. Kena 40 ni sekali ni. Sedap ke ni mu. Kena 40, 50 sekali ni. Sedap lah. Puas hati Masya Allah. Manis, hak ni manis. Hak ni saat ni dia tidak manis tapi dia berkerim, dia penuh dia. Ayah dia pahit. Dia kick. Oh ni. Memang dia kick betul-betul. Ada orang ni pun ngelah ni. Saya nak suka kita nak rasa awak klik. Tengok. Ni tak nak awak saya awak. Oh ni manis. Allah lekat tekuk Dia nak tambah air lagi ke? Ada lagi? Ada lagi. Okey. Dengan musim kalau hak ni tak ni 3 kali ganda deh. Hak pahit saat ni 3 kali ganda. Dengan musim hak ni saya kata 2 kali ganda. 2 kali ganda daripada musim king. Raja kuning original.
Masya Allah. Dia rasa salah satu hak pahit pun duduk depan kita tak silap. Oh, ni. Apa? Hmm. Salah satu. Ada lagi dah buah. Ada lagi. Oh, panas aku malam ni. Allah. Hanya Sila makan. Hari ni sahabat tak suara belaka. Lagu mana? Kualiti barang dia padu ke tak? padu. Nah. Padai tahu. Saat ni pun hak orang mari saat ni kat saat ni pun dia kata puas hati. Iya. Kak tadi mari repeat pun ya Allah ya. Dia beli dah. Banyak tu. Sekali mari beli kat 1,000. Hak mari saat ni deh. Orang mari daripada Tupak deh. Daripada Tupak. Dia saat ni berapa ratus ya dah. Ha ni wakaf baru. Wakaf baru. Wakaf baru. Wakaf baru saat ni mari. Sebelum tu cabai pak. Cabai pak. Tak ada kan? Jauh-jauh saja mari. Awak nak rasa awak kena mari lah. Kena orang kata ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit jalan, mari kebun ataupun mari beli rumah long. Bukan setakat dalam Kelantan je mari. Luar negeri pun mari. Sebab nak rasa barang Raja Kunyit. Orang Pulau Pinang, Kedah. Dia rasa hak tu. Ni. Iya. Dia mari, dia long. Kita suka pahit. Kita nak hak pahit long. Tak kecap banyak. Rup kita bagi. Oh gila long. Sedap dia kata tak tipu kata. Kita nak belakang pokok ni dia kata. Sekali beli. Nak berlakon? Sekali beli Allahu Akbar. Tapi sungguh kalau kita royak dengan mulut orang tak percaya, mari sendiri mari terang. Mari terang. Mari terang sendiri. Saya juga nak makan ni. Saya. Padahal buah ni rosak ni. Rosak apa? Sedap. Asal. Tiada kata-kata. Sedap. Raja Kunyit, Tanah Merah, kuarter 3 saya buat. Banyak padu. Ni pokok sama ke lain? Lain. Lain pokok. Tapi Raja Kunyit ya? Raja Kunyit. Gila. Hak tu pokok atas hak ni. Hak ni penuh kenggo. Berhimnah kenggo. Sekala kalau bagi kengko, manis kau nak? Dia tak boleh royak. Tak nak rasa. Tapi tak nak rasa. Memang tak lekat. So memang tak lekat dia ulah. Butir dia memang tak lekat. Isi. Memang padu. Lu tengok habis tak makan segala. Segala teliu. Mana puak tu? Rasa teliu. Ni makan ni. Makan sikit. Masya Allah. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa teliu sendiri. Oh ni kalau mana saya nak ayak. Kalau jual kalau tepi jalan jual deh. Kita buka wiko kita garanti orang borong. 25 ya. 25 ya. Great. 25 ya saja. Dia A, B, C rasa dia berkira cuma A ni dia bolak molek besar. Tak? Dia padak. Dia bola. Bolak Dia molek. buka tu penuh dengan isi. Cuma kalau awak beli C pun walaupun C harga apa? Si hak ni. Ni lebih kurang isi. C ya Si harga 20 sekilo. 20 ya tapi rasa sama je. Padan. Bermakna kalau awak kata tak ada modal lagi nak beli 30 ya, 35 ya. Awak ambil hak C. Ada hak baby 15. Weh ya. 15 ada. Rasa sama. Tapi kalau mari kena royak. Suka hak lagu mana? Suka pahit kita pergi hak pahit. Sebab lain orang, lain rasa dia. Macam. Lain peminat. Siapa hak kat tadi wakaf baru. Dia kata tak suka pahit. Tak baik. Hak ada dalam buku dia. Tak sih.
Raja kunyit lugu bunyi duk. Ya? Bunyi duk sat ni. Bunyi dia. Bunyi. Kita tak cara orang. Tak cara orang. Oh ni maklik dah. Boleh. Apa tak nak lagi? Dah dah, ada dah. Pada dah. Kena hak ni putih pun saya sejujurnya mari tak makan gapo lagi dah. Oh, tak makan gapo lagi. Tak makan gapo lagi. Jadi kena hak ni kenyai be. Kenyai kena hak ni. Yo isi yo tebal saya tengok. Tebal. Bismillah. Kalau hak ni tak kalau hak ni tak wujud, ni. Hak ni berpadai dah. Oh. Tapi bila kita imbas kembali hak ni ya ni. Hak ni pokok atas dah, pokok atas. Pokok atas sebab abang tak request kata Pahit. kau pahit. Kau betul lah rezeki abang tak. Hak ni pun pahit juga tapi ya manis, manis. Manis dan pahit. Tekak. So you guys dah hak mana-mana nak saya awak boleh saya pun tak tahu sampai bila boleh jual. Okey, kalau untuk Untuk raja raja kunyit kunyit. ni seminggu dah. Bagi musim penghujung dah. Penghujung dah. Penghujung dah. Tinggal seminggu dah. Maknanya dalam masa seminggu ni ada boleh lagi. Boleh lagi. Dalam seminggu ni boleh lagi. Kapung kahwin? Kapur kahwin siapa awal boleh lapar lah. Boleh lapar Tapi kapur kahwin pun padu. Awak boleh nanti saya ping TikTok dia. Awak boleh ada nombor telefon situ. Ada. Boleh terus direct DM lah. Tanya kena booking tak? Kena booking. Jangan mari awak ni. Yang mari tak ada, aku tak ada. Memang tak ada kebanyakan orang Awak yang booking. mari tak ada. Baik guys. Terima kasih untuk Abang Long Raja Kunyit Kuala 3 Tanah Merah Kelantan. Nak rasa durian paling premium di Malaysia, saya rasa inilah dia. Setakat saya makan setakat hari ni. Minta maaf deh. Penanam-penanam di Segamak, di Rauk, di Muar. Setakat hari ni ini adalah yang paling padu pernah saya makan deh. Alhamdulillah. Durian Raja Kunyit Kuala 3 Tanah Merah. Awesome sampai.